Hai, bertemu kita di Rencah Rasa Warisan. Kali ini Richard nak bawa korang ke sebuah sungai dan menu masakan Richard kali ini adalah spaghetti cili barah udang galah. Tapi sebelum tu, marilah ikut dulu kisah bagaimana Richard nak cari udang tu dan akan buat masakan ini. Apa khabar semua? Okey, dah sampai dah jeti Sungai Johor, Tanjung Karang. Saya Richard, di mana anda sedang menyaksikan saya dalam Rencah Rasa Warisan. Okey, Richard pun dah sampai dah tempat untuk memancing. Okey, kita nak memancing apa hari ni? Richard dah boleh khabar dulu. Bang Yusof, tolong saya cakupang dulu. Okey, cakupang dulu. Cara ni kita upang kita apa hari ni? Kita pakai anak udang beras. Anak udang dia beras. kecil je. Tengok. Anak udang beras. Kecil je. Macam ada. Gunung. Ui. Okey, slow. 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 Kalau ikutkan saiz udang ni, dia kira besar dah ke ataupun ada hot lebih besar? Ada lagi yang besar. Ada lagi yang besar ni kira spek biru jugalah, tapi ada yang lagi besar lagi. Okey. Kategori besar jugalah ni. Lepas tu lagi soalan saya nak tanya soal. Macam mana kita nak tengok udang ni jantan ke betina? Oh, kalau nak tahu kalau yang betina biasa dia ada telur lah. Ada telur kat bawah sini. Okey, ni hasil kita tu. Okey, kita simpan tu. Oh, ni pun ada lagi bawah dapur. Cukup dah. Puas hati dah Sob. Okey. Puas hati dah. Mari kita balik dah. Okey, kita dah sampai ladang cili barah. Tengok pemandangan dia. Oh, hijab lah ke weh. Ni lah cili barah yang kita nak cari ya. Tengok bentuk cili dia. Kecil-kecil je, tapi pedas gila bah. Kalau kita nak banding cili barah dengan cili kampung kita ni, memang jauh lah beza. Cili barah ni dia pendek sikit, cili kampung kita panjang. Kalau dari segi kepedasan, memanglah cili barah pedas sikit. Pedas gila, bukan pedas sikit oi. 3 kali ganda jauh beza dengan cili kampung kita. Tapi harga dia pun mahal lah sikit. So, saya pun nak pergi merayau-rayau sekejap lah dekat ladang cili barah ni, sambil merayau, sambil tengok dan sambil petik cili barah dia dan buat balik masak. Okey. Sekarang ni kita nak cari persediaan untuk masakan pula. Mana tak jumpa lagi Inilah nak cari Tapi spaghetti kita nak cari makaroni. Tapi tak apalah. Janji ada. Last packet dah. Kalau dah ambil nanti lebih baik daripada tak ada lah. Okey, jumpa dah spaghetti. Ni ada dua rencah je. Dua rencah je paling penting dalam masakan kita hari ni. Iaitu daun pasli dan madu. Tu dia pasli lilih. Puas dah kita cari dekat pasar tak jumpa, pergi kita rucik tak jumpa, lala kita jumpa dekat sini. Tengok Okey, pas lilih. Okey, lepas tu lagi.
Richard nak cari? Oh, ni muduk sini rupanya. Oh, puas aku jumpa awak. Okey. So, kita nak tunggu apa ni? Jom kita teruskan masakan kita. Spaghetti cili bara udang galah. Okey, kita sampai dah Jeti Nelayan, Parit 3, Sungai Burung. Panjang kan nama dia? Okey, dah tiba masanya untuk kita masak. Okey, Richard nak masak apa hari ni? Tadi kita pergi ngai udang galah. Okey, kita pergi cari ni sebut-sebut rempah-rempah semua tu. Hari ni kita nak masak pasta cili bara udang galah. Okey, apa yang kita ada sekarang ni? Okey, kita ada minyak, ada bawang putih, cili bara. Yang penting sekali, udang galah lah wajib kena ada. Sebab watak utama dia orang pasta cili bara udang galah. Sos lebihnya macam kicap manis, sos tiram ataupun parsley leaf. Dengan benda ni, garlic powder. Hot tu untuk perasa. So inilah keseluruhan bahan-bahan dia untuk masak pasta cili bara udang galah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kali ini Richard nak remind sekali lagi antara resepi memasakkan spaghetti cili bara udang galah ni, dia memerlukan yang pertama sekali minyak, yang kedua udang galah, yang ketiga cili bara, yang keempat sos tiram, yang kelima kicap cair, yang keenam serbuk daun parsley, yang ketujuh bawang putih, yang ke-8 spaghetti, dan yang ke-9 garlic powder. Inilah resepi untuk minggu ini. Apa kata kita start masak dulu lah? Okey, start masak dulu Okey, mula-mula ni kita rebus spaghetti dulu lah. Sebab rebus spaghetti ni dia kena ambil masa sikit. Sedangkan air kita gelegak dah, sebelum kita nak masak spaghetti, kita masuk dulu minyak supaya spaghetti kita lebih licin. Dengan masuk garam. Minyak dengan garam tu wajib. Okey. Air gelegak dah kan? Air gelegak dah, kita masuk lalu lah pasta kita. Kacau-kacau sekejap, kita masak lebih kurang dalam 8 hingga 10 minit saja. Cukup dah. Pasta ni asal dia dari negara Itali. Kemungkinan besar ia akan berkembang secara independen. Catatan yang paling awal sekali tulis tentang pasta ni adalah dari abad ke-12. Sama seperti dalam kitab Rujah oleh Muhammad Al-Idrisi. Sedangkan kita tunggu pasta kita masak kan, kita perak udang galah kita dulu. Okey, kita nak perak dengan apa? Okey, senang saja. Sebenarnya perak ni ikut cita rasa kita nak perak apa. First sekali, biasalah garam lah. Udang ni Richard dah belah dua dah. Sebab kalau kita dah belah dua, perasa yang kita perak ni dia dah masuk dalam isi dia. Okey, kita letak serbuk black pepper. Last kali kita letak ni. Kita letak garlic powder. Angin kencang sini. Okey, lepas tu kita gaul pula. Okey. Gaul ni gaul-gaul macam biasa je lah. Okey. Gaul tu yang penting sekali masa kita gaul tu isi udang tu dia harus kena lah. Kalau tak kena dengan isi udang dia, tak ada rasa pula. Ya tak? Okey, dah siap. Okey, dah siap. Nanti kita nak bakar pula dia Okey, yang macam kau orang tengok sekarang ni Richard nak remind sekali lagi. Kenapa spaghetti kita nak masak dengan minyak? Siapa tahu? Sebab dia senang je. Kita nak pastikan spaghetti kita lembut dan berkilat. Berkilat tu macam pada saya lah berkilat. Gurau je lah, gurau je. Okey. So, okey, kita sambung pula Okey, hak kedua,
udang galah. Kenapa saya nak belah belakang? Tahu tak siapa pula tahu? Okey, sebab gini, sebab saya nak belah belakang ni, kita nak pastikan perapan yang kita perap tu rasa dia sampai masuk ke dalam isi dia. Gitu je. Okey, macam biasa kita panaskan minyak dulu. Okey, panaskan minyak. Okey, bila minyak kita dah panas, kita masuk satu-satu udang kita. Okey. Inilah apa yang kita boleh buat sekarang ni, hanya menunggu saja. Okey, kita musing-musing dulu. Okey, udang galah sekejap lagi ya. Okey, lagi udang kita ya. Oh, memang wangi dengan ni bau bawang putih. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Pasta cili barah udang galah nak masak le ni. Okey, tengok Kita panaskan minyak dulu. Kita panaskan minyak. Okey, pasta kita buh. Okey, tutup semua. Okey, lepas tu goreng. Goreng. Kena goreng dengan api besar lah. Okey, kita masuk dulu sos tiram. Sos tiram kita masuk 5 sudu. Okey, kicap manis sama juga 5 sudu. Lepas tu kita goreng dulu. Kita goreng dulu biar dia sebati tiba masanya untuk kita masuk cili bara. Cili bara watak utama kita. Okey. Mari kita goreng pula. Nak hampir siap sebelum kita hidang ni, kita masuk pula limau nipis. Air limau nipis. Kita perak sikit masuk. Last sekali kita nak masuk apa pula? Kita nak masuk parsley leaf dengan garlic powder. Garlic powder. Okey, sikit lagi. Sebab wangi sangat garlic powder. Kita gaul dulu. Okey. Kita pusing-pusing sikit. Gitu. Okey, sama ada kita nak letak atas. Okey, dah siap hidangan kita. Pasta cili bara udang galah. Inilah dia spaghetti cili bara udang galah. Tengok tu. Wah, sangat menyelerakan. Ini kalau dah makan, garanti nak tambah lagi. Untuk penonton di luar sana, senang kan nak masak cara Richard? Dengan udang galah, cili bara, spaghettinya yang berkilat-kilat. Selamat mencuba. Okey, kita dah sampai ladang lemon Mateti dekat Sekincang. Saya percaya mesti ramai orang tak pernah lagi dengar lemon Mateti ni. Lemon Mateti ni dia bukan buah lemon. Dia daun dia je. Dia bukan buah lemon tetapi bau dia memang sebiji macam lemon. Okey. Tengok kalau kita bau gitu wah, bau lemon pun ada, bau serai pun ada. Jadi dengan daun lemon Mateti ni, kita bukan setakat boleh buat air je, kita nak masak pun boleh kok. Hari ni kita nak ambil lemon Mateti ni untuk bancuh air.
untuk menu kedua Richard nak buat ni air herba. Makanan kita siap dah. Air pula lah ni. Air wajib lah kena ada kat gigi kalau kita makan udang tu tercekek pula. Nyanyi dengan pok kari. Untuk ais honey lemon mate tea ni, bahan-bahan yang kita ada honey, air batu, mestilah lemon mate tea tu wajib kena ada. Dengan air lah. Okey. So untuk step pertama, kita panaskan air dulu. Okey, sambil kita tunggu air kita panas, kita petik dululah lemon mate tea ni. Gelegak dah air. Okey, gelegak dah air. Kita nak masuk dah. Okey, sebelum kita nak masuk dalam air panas ni, kita siap dulu daun ni. Kita siap daun dia dulu supaya rasa dia lebih beraroma. Kita letak air batu dalam jug kita dulu Oh, degah. Dah senja dah Mai kita wai dulu. Okey. Biasa kalau kita nak minum hot manis, kita masuk honey je. Iya, itulah cara nak buat teh herba. Jadi, untuk mengingatkan kembali, yang pertama, kita kena masak air dululah. Masak sampai air kita gelegak je. Kemudian, kita ambil daun teh kita, koyak-koyak sikit daun tu. Lepas tu, kita masuk dalam cairan. Lepas tu, kita ambil jug yang kita isi air batu tu, kita tuang air teh hok masak ni, tuang masuk ke dalam jug. Okey, kalau nak tambah ni kemanisan ataupun gana-gana, kita campur sedikit madu, kemudian bolehlah dihidang. Jadi untuk pasta cili baga udang galah kita dah siap. Ais honey lemon mate tea pun kita dah siap. So kita tunggu apa dia pula. Makan dah lah. So dah sedia untuk dihidang. Mai semua orang kita makan sekali. Inilah dia resepi episod kali ini. Spaghetti cili baga udang galah. Tak susah kan untuk puan-puan masak? Ikut je apa yang ditunjukkan tadi. Senang kan? Hidangan ni kalau dok pakai udang galah, boleh ke pakai ketam, udang kara, dan yang paling penting, jangan pandai nak ubah resepi saya Anda tahulah. Okeylah, kita dah siap dah menu hidangan hari ni. So, kita jumpa di episod seterusnya. Jangan lupa tonton Rencah Rasa Warisan. Saya, Richard, akan masak lagi. Okey, last kali jangan lupa ya. Ingat lagi tak tagline kita? Lupa tu. Okey, tagline kita adalah makanan global, cita rasa lokal. Tahukah anda, pasta boleh menjadi makanan tambahan yang baik untuk diet yang sihat. Satu kajian baru-baru ni mendapati bahawa pasta membantu dalam penurunan berat badan. Kajian menyimpulkan bahawa pasta tidak mempengaruhi peningkatan berat atau peningkatan lemak badan. Menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesihatan jantung dan mencegah strok. Melegakan selsema dan asma, membantu membakar lemak. Minyak pati yang diekstrak dari daunnya merupakan bahan asas untuk perubatan dan wangian, dan daun kering digunakan untuk teh herba untuk menguruskan badan. Sebutnya juga menjadi bahan aroma yang sangat menyelerakan, seperti mana kegunaan daun serai dalam masakan. Jumpa lagi Okey, bye-bye.